Saya belum dapat report lagi. Tuan-tuan, tahun lepas saya banyak ceramah di Kuantan. Jadi kebetulan kereta saya hak rosak, saya pergi tukar. Tengah saya duduk relax, tunggu kereta siap, lalu seorang budak bongkok. Kakak kerani tempat kita tarik. Adik, duduk. Dia tarik kursi. Budak tu tak duduk. Dia ambil beg dia bawa tu, letak kat depan. Duduk tengok. Saya tanya, adik daripada mana ni? Dia tengok, dari tak baik. Adik buat apa ni? Jual kopok. Adik beli mana kopok ni, dik? Beli kat Kuala Terengganu. Jual kat Kuantan. Ada ke untung ni, dik? Adalah 30 sen, 40 sen. Hantar mak kat kampung. Ayah mana? Ayah tak ada, siap tembak. Tuan-tuan, daripada 2-3 minggu lepas lagi pun masih ada kes, tuan-tuan. Waktu maghrib, waktu isyak macam ni, saya ketuk pintu. Ketuk pintu, buka. Barulah saya melihat muka tuan-tuan sebenar. Mati serta-merta. Dan malam tu saya lepas ceramah di Kuantan, saya nak pergi minum di Tanjung Lumpur. Malam minggu kebetulan pekan Kuantan gelap, dengan mak rempit yang naik motor tak buka lampu, berbaju hitam, berpacar-pacaran macam Persik. Beratus-ratus anak Melayu. Sehati saya menangis. Ya Allah, kalau bagi aku kuasa, aku tukar anak-anak ni pergi duduk kat Siam. Ambil anak Siam main duduk sini. Bagi mereka harapan, tuan-tuan. Mereka ditembak depan anak bini, diikat belakang, disuruh berjalan dengan dada sejauh 1 kilometer jalan dengan dada. Sampai dekat lori, diangkat, dirambung, bertindih-tindih, tuan-tuan, dalam keadaan mereka sedang berpuasa di Tapai. Ratusan umat Islam tidak berdosa mati. Dan semenjak hari itu, bumi Siam tidak pernah aman. Betul, tuan-tuan? Sampai hari ini. Itulah dia kuasa Allah SWT. Kamu melakukan satu kejahatan yang dahsyat, nanti kamu tengok lagi dahsyat lagi yang kamu buat. Siam tak pernah aman semenjak kejadian tak baik sampai hari ini. Mati, terus mati. Selepas tak baik di kampung apa ni? Tak ingat kampung apa ni? Dalam keadaan mereka sedang solat, kita tinggalkan tak baik, kita pergi ke seluruh dunia. Dan kita melihat hari ini Yahudi sewenang-wenang menceroboh tanah Palestin. Tangisan demi tangisan demi tangisan. Mereka menuduh kononnya Al-Qaeda yang membawa kapal terbang lalap World Trade Center
Rupanya kapal terbang ini milik United States Air Force. Mereka menuduh dan nak kita percaya kapal terbang melanggar Pentagon. Rupanya tidak ada satu kapal terbang pun dalam gambar CNN dengan NBC. Bila kita tanya mana pergi kapal terbang, dia kata it's like transformer. It's like transformer. When the plane hit the building, it transform become building. Penipuan yang cukup dahsyat. Dan semua kita percaya transformer langgar bangunan. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka perlu melakukannya? Karena pada ketika itu Amerika sedang bankrupt. Hutangnya 3 trilion US dollar. 100 tahun pun rakyat Amerika tak boleh bayar. Melainkan mereka menguasai black gold. Apakah itu black gold? Minyak. Apa berlaku apabila Amerika menguasai minyak Iraq? Harga minyak naik melonjak setinggi-tinggi. Sampai hari ini tak turun-turun. Tak jumpa dasar. Dengan itulah Amerika membayar hutangnya dan membunuh umat Islam dibiarkan. Sebab kalau ada lori ke, dia tolak nama Caterpillar jangan pakai. Caterpillar ni memang bangsa janam Yahudi. Belilah Kubota ke brand-brand lain. Brand-brand Jepun lah senang. Mereka ditembak dalam perjalanan pulang ke sekolah yang dirobohkan. Look at their eyes, children's eyes are so beautiful even when they are dead. Dan kita lah sebenarnya yang support perjuangan Yahudi menentang umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam lah yang menyokong apabila kita membeli Johnson & Johnson. Apabila kita membeli pewangi kereta MB. Apabila kita membeli berus penghilat kasut brand Kiwi. We buy so these kids may die. Keluar dalam artikel berita harian syarikat-syarikat milik Yahudi minggu lepas. Tonton search berita harian syarikat milik Yahudi akan keluar. Dan tonton save dan copy and save. Banyak syarikat-syarikat milik Yahudi yang disenaraikan bersama dengan latar belakang syarikat. Umat Islam di Afrika dibiarkan kebuluran agar umat Islam di Afrika berpecah menjadi negara-negara kecil yang berperang. Karena mereka takut umat Islam membentuk negara sekutu Afrika yang kuat. So mulai pada saat ini hentikan menggunakan ubat gigi Colgate, hentikan daripada membeli Coca-Cola selama-lamanya, hentikan pergi ke Starbucks. Karena Starbucks workshop ni memang dia penyokong Yahudi tiap-tiap tahun sampai dapat uang lagi. Dan Coca-Cola juga didapati mengandungi pig extract daripada Muslim Free Press tahun 2007. Dan umat Islam seluruh dunia dihancurkan dengan senjata-senjata daripada Yahudi. Anak-anak Yahudi menghantar senjata belum berpandu untuk membunuh anak-anak Palestin yang tidak berdosa dan tidak berdaya. Tangisan, rintihan demi rintihan, demi rintihan, demi rintihan, demi rintihan.
Namun umat Islam hari